Assalamualaikum. Hari ni teman wak kakak goreng belajar. Ataupun sesia dah orang panggil dia. Pak bung pat nak prik kapik. Lepas tu teman tengok cara-cara dia lagu mana. Mula-mula kali ke tebuh minyak masuk dulu. Lepas tu kita tunggu minyak panas pemolek dulu dah. Apabila minyak panas dah ke kita buah putih dengan lada masuk. Lepas tu kita tumis buah putih lada tu naik bahu dulu dah. Apa yang nampak klik ni aja lupa lah. Tolong tekan like, tekan share dah. Bagi kau sayang-sayang dia dah. Ni, taruh ni boleh dah ni. Lepas tu kita buh cili bo masuk sikit dah. Cili cream brand dah. Lepas tu sama belacan kita buh masuk. Lepas tu kita tumis sama belacan dengan cili tu naik bahu dulu dah. Kita masak dulu sikit. Ni, kadang ni boleh dah. Lepas tu kita buh udang dengan sotong masuk dah. Kita nak bakar lah udang dengan sotong begini. Lepas tu kita goreng dia sikit atau udang sotong tu masak sikit apa dah. Apabila udang sotong kita masak dah ke kita buat air masuk. Air kita bakar lekat senduk. Lepas tu kita tengok kakak ya gopo tu kita bakar. Mula-mula ke kita buat sakar masuk. Sakar je ni kita bakar dalam 2 sudu. Lepas tu baking ni suka hati ada. Lepas tu acicak ni kita bakar dalam sudu setengah ya. Lepas tu cicak potong jangan lupa dah. 4-5 kali cuk dia dah. Lepas tu sok cireh hujung sudu. Lepas tu kita tumis kakak kita butuh acum molek dulu dah. Belum kita nak berkakong masuk. Ni taruh ni boleh dah ni. Lepas tu serah kecak tu tengok rasa lah mana. Kalau rasa sedap kita nak dah kan kita berkakong kita masuk dah. Ni kakong kita. Kakong ni agak nak banyak ana dah. Lepas tu kita buh cili merah potong banyak-banyak dah. Nampak jangok sikit dah buh masuk. Lepas tu kita goreng kakao tu masak dah. Kakao siapa masak dah. Jangan masak sangat dah. Kalau masak sangat ni tak sedap pula makan. Lepas tu kita terima kasih banyak ada mulut tekan like, tekan share dah. Lepas tu tekan tiktok kita dah. Ni, taruh ni boleh dah. Lepas tu kita boleh lah kek buah pinggir. Ni, menu kakao goreng belacan. Sesia panggil Pak Bung Pat nak prik kapik dah. Setai cong kota mahan. Kalau pihak Sarawak tak payah herak. Cara ya ke? Boleh komen tanya bawah tu dah.